Bayangkan, dunia dah hampir masuk satu lagi perang besar. Kapal perang dah pun bergerak, ancaman dah pun dikeluarkan. Tiba-tiba kurang 2 jam sebelum semuanya meletup, Donald Trump umumkan satu benda yang tak dijangka. Gencatan senjata 14 hari dengan Iran. Soalan dia, ini betul-betul nak damai atau sekadar pause sebelum perang sebenar? Beberapa minggu sebelum itu memang keadaan sangat tegang gila. Laluan yang paling penting di dunia iaitu Selat Hormuz yang menjadi nadi kepada bekalan minyak dunia terancam. Amerika Syarikat memberi amaran yang sangat keras. Kalau laluan itu tidak dibuka, mereka bersedia untuk serang. Dan bila melibatkan Iran, kita tahu ini bukan konflik yang kecil. Tetapi dalam diam, rundingan sulit itu berlaku. Bukan di Washington, bukan di Tehran, tapi di Islamabad. Pakistan muncul sebagai hero dan tiba-tiba menjadi orang tengah di dalam rundingan. Dan dari situlah semuanya berubah. Gencatan senjata ini bukan sekadar stop tembak. Dia datang dari beberapa syarat yang sangat penting. Dalam tempoh 14 hari, ini dijanjikan sebagai gencatan senjata. 2 minggu untuk kedua-dua pihak berhenti berperang. Tujuan dia adalah satu, iaitu cool down. Iran setuju buka semula Selat Hormuz, tetapi masih di bawah kawalan tentera mereka. Israel setuju untuk ikut gencatan senjata ini, tetapi dengan syarat yang Iran tidak boleh serang mereka dulu. Masalahnya ini tidak termasuk konflik lain. Dekat Lubnan, serangan terhadap kumpulan seperti Hezbollah masih berterusan. Maksudnya walaupun satu front senyap, yang lain masih lagi terbakar. Isu nuklear, Amerika dan Iran terus buka pintu rundingan. Iran nak hak untuk pengayaan uranium bagi tujuan damai. Amerika pula nak kawalan ketat. Ini antara isu sensitif yang paling susah untuk mencapai kata sepakat di antara mereka. Menariknya, kedua-dua pihak klaim yang mereka menang. Dan pihak Amerika kata ini hasil tekanan daripada ketenteraan mereka. Iran pula berkata ini adalah bukti yang Amerika akhirnya ikut syarat mereka. Realitinya, dalam politik antarabangsa, menang itu adalah subjektif. Walaupun bunyi macam damai, tapi sebenarnya gencatan senjata ini adalah rapuh. 14 hari bukan lama. Satu saja kesilapan kecil, satu peluru akan tersasar yang boleh hidupkan kembali konflik yang lebih besar. Dan sementara dunia fokus kepada Iran, langit di tempat lain masih lagi menyala. Konflik ini sebenarnya tidak betul-betul berakhir. Ianya cuma berpindah. So kalau kita dengar gencatan senjata, jangan kita terus anggap semuanya sudah selesai. Itu cuma ruang kecil untuk bernafas dalam konflik yang jauh lebih besar. Persoalan sebenar, adakah 14 hari ini cukup untuk ubah apa-apa? Atau ini cuma permulaan kepada sesuatu yang lebih besar? Kalau korang nak aku kupas lagi isu yang macam ni, kita akan bersambung lagi.